Dalam revolusi industri 4.0, penggunaan AI menjadi sebahagian daripada kehidupan harian, termasuklah dalam bidang pendidikan. Murid-murid menggunakan pelbagai aplikasi AI untuk menjana idea, membuat semakan tata bahasa dan menjawab tugasan seperti soalan matematik. Namun begitu, kemudahan ini datang dengan pelbagai cabaran. Saya pegawai eksekutif daripada Hexashield Teknologi Sendirian Berhad, sebuah syarikat keselamatan cyber yang komited dalam memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya dalam sektor digital dan pendidikan. Kecerdasan buatan atau AI kini bukan lagi perkara yang luar biasa. Malah, murid-murid sekolah rendah sudah mula terdedah dengan alat seperti ChatGPT, Duolingo, DeepSeek dan Grammarly. Dari sudut keselamatan cyber, kami di Hexashield Technologies mengenal pasti beberapa isu utama seperti kebocoran data, banyak aplikasi AI percuma yang menyimpan data pengguna tanpa keizinan. Kedua, penghasilan kandungan palsu. AI generatif boleh mencipta tugasan palsu, peniruan gaya penulisan dan malah deepfake. Seterusnya, gangguan kepada keaslian pembelajaran. Murid-murid mula bergantung sepenuhnya kepada jawapan tanpa memahami konteks pembelajaran. Maka, garis panduan yang kokoh amat diperlukan. Kami mencadangkan 5 komponen utama garis panduan AI di sekolah. Antaranya, etika dan literasi AI. Setiap murid perlu diberikan pendedahan awal terhadap konsep asas kecerdasan buatan serta etika penggunaannya. Kedua, kawalan akses dan perlindungan privasi. Aplikasi penggunaan AI perlu dikawal melalui pengesahan pengguna yang sah. Contohnya, akaun pelajar yang didaftarkan oleh pihak sekolah. Ketiga, penggunaan AI yang terkawal. Penggunaan AI perlu dihadkan kepada tugasan-tugasan tertentu yang dibenarkan oleh guru dan tidak boleh digunakan dalam peperiksaan atau penilaian formal. Keempat, pemantauan kandungan dan audit keselamatan. Setiap penggunaan AI di sekolah perlu mematuhi piawaian keselamatan cyber dan mematuhi kerangka digital Trust and Ethics Framework negara. Akhir sekali, latihan dan sokongan daripada guru. Guru memainkan peranan penting dalam membimbing penggunaan AI oleh murid-murid. Kecerdasan buatan adalah alat, tetapi tanpa kawalan, ia boleh menjadi ancaman. Kementerian Pendidikan Malaysia berperanan penting dalam memastikan teknologi digunakan dengan selamat, beretika dan bertanggungjawab. Kami di Hexashield Technologies sedia menjadi rakan strategik untuk membimbing dan membantu Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha ini. Sesungguhnya, kecerdasan buatan hanyalah alat. Yang paling penting ialah kecerdasan insan yang menggunakannya. Sekian, terima kasih.